Tapi inilah masalah dia sekarang. Sama juga dengan GSC kita. Board meeting semua bahasa Inggeris. Minit mesyuarat bahasa Inggeris. Jepun tu mesyuarat dia punya dekat board company besar-besar, semua bahasa Jepun. Dan kita punya perjanjian bank semua dalam bahasa Inggeris. Bila kita boleh tukar dalam bahasa Melayu? Jepun punya perjanjian beli kereta, beli rumah semua bahasa Jepun. Kenapa kita tak boleh? Dah berpuluh tahun kita merdeka. Kita tak boleh betulkan benda ni ke? Sepatutnya kita punya ada Dewan Bahasa. Apa kerja Dewan Bahasa ni? Bayar allowance tinggi-tinggi, pengurusi dia, pegawai dia, apa dia. Setakat tukar bahasa Inggeris dimelayukan. Ini yang kita kecewa. Kita habis duit. Kita ada letak pegawai, seronoklah dia. Dapat jadi pengurusi. Bila ada function menteri dia pun pergi pun ada allowance. Ada CEO gaji 70-80 ribu. Sehari berapa gaji? Kalau 70-80 ribu. Kadang dekat 3 ribu sehari gaji. Ada function menteri pergi. Majlis pergi. Satu hari duduk 3 ribu. So apa dia buat? Dia tak boleh tegas dalam bahasa dia, dalam mesyuarat. Tak boleh tegas dalam paperwork dia. Semua nak bahasa Inggeris. GSC Melayu. Kalau kita tak tekan ni, kalau kita tak bersuara ni, tak bahasa, kalau boleh kita nak tegas depan muka dia, tunjal muka dia ni. Sebab apa kita marah? Sebab posisi yang diorang dapat tu, sebab dia Melayu. Sebab kita bagi ni pasal dasar Melayu. GSC kerana kita utamakan Melayu. Kita form GSC, kita form swastakan, agensi kerajaan ni kita swastakan. Semua nak kasih Melayu dapat posisi yang bagus, gaji yang besar. Tapi bila dia dapat tempat, dia lupa. Ni nama yang Melayu lupa daratan.